Assalamualaikum, ini hari Wana update Gondrong Journey pada bulan yang ketiga. Aku start daripada buzz cut. Yes, aku start daripada buzz cut. Korang boleh imagine tak? Ini adalah 360 rambut aku sekarang ni. Entahlah, aku tak tahu nak kata lah. Macam helmet pun ada. Entah, macam muka aku jadi bulat pun ada disebabkan rambut ni. Kalau korang tengok, tepi ni dia lagi panjang daripada bahagian atas. Ini normal lah. Ini normal sebab dia awkward stage kan. And bukan semua area rambut kita tu tumbuh sekata. Kadang-kadang ada sini panjang, ada sana pendek. Dia macam tu lah. Tapi kan, macam sama dengan, walaupun Wah rasa miserable dengan awkward stage ni kan, tapi Alhamdulillah sekarang 3 bulan ni aku dah boleh buat slick back rambut aku. Tapi kena pakai gel lah untuk dia hold ke belakang macam tu kan. So raya ni tak adalah aku jadi Wolverine